Hai, welcome back to my YouTube channel dalam versi vlog Ramadan bersama saya. Hari ni kita nak masak kari daging kerisik ala utara ataupun gulai daging kerisik utara style. Okey, mula-mula kita potongkan daging ni dadu-dadu macam ni besar-besar sikit sebab nanti dia akan kecut. Okey, bila kita dah potong dadu-dadu, kita bersihkan daging. Nanti kita bersihkan lagi sekali daging ni okey, kita sediakan bahan-bahan dia seperti bawang besar atau bawang kecil 3 biji, bawang putih lebih kurang 4 ulas, halia dan juga rempah kari daging. Kita guna cap O. Sebab ini favorite Mak Kusia lah resipi ni sebab dia selalu guna rempah cap O. Orang Kedah mesti guna rempah cap O ni. Tanya je orang Kedah, mesti dia tahu. And then kita berikan kerisik kelapa kerisik. Kerisik kelapa kerisik. Okay. Kerisik kelapa. And then garam, serbuk cili dan rempah 4 sekawan. Daun kari jangan lupa. Okay. Semuanya kita mayang-mayang halus-halus sahaja. Tak perlu blend. Semua kita campak. Settle. Ini resipi paling simple di abad ini. Ini resipi Mak Kusia tau. Resipi orang utara. Kita basuh daging tadi tu. Kita masukkan semua hirisan bawang. Kita tinggalkan sebiji bawang untuk kita tumis nanti. Okey, ni 4 sekali kita simpan Masukkan rempah kari daging tadi. Dan kita masukkan serbuk cili, garam nanti kemudian. And then kita masukkan juga kerisik kelapa dalam daging lah sebab kita nak perap. Lagi lama perap, lagi sedap. Okey, so kita masukkan sedikit air dalam paket kerisik tadi. Kita gaul-gaulkan dia. Satu paket ni sesuai untuk satu periuk daging ni lah. Yang ni macam satu mangkuk besar ni. Okey, tak perlu tambah kerisik lah. Kari daging ni pekat tau. Sesuai untuk makan bersama dengan lemang waktu hari raya. Kalau Mak Kusia hari-hari akan buat yang ni. Untuk hari raya. Dia bukan rendang tau. Sebab kita tak pakai kunyit ataupun lengkuas tak ada. Ni memang kari daging utara. Makan dengan nasi minyak apa sedap. Dia macam ala kerutuk tapi bukan kerutuk. Tapi dia pekat. Kari daging pekat. Okey, ini kita perap lebih kurang 30 minit. Kalau nak lama, kita perap sejam lah dalam peti ais. Nanti dekat nak buka puasa, kita bawa keluar. Okey, cara ni kita panaskan minyak. Kita tumiskan rempah 4 sekawan, kayu manis, bunga lawang, buah pelaga dan juga sedikit cengkeh. And then kita tumiskan hirisan bawang merah ataupun nak sedap kita pakai bawang kecil tu lebih kurang 2 biji. Kita tumis. Tumis ni pastikan minyak panas sehingga dia brown, golden brown macam ni. Bau dia wangi satu rumah. Okay, then kita masukkan daging yang kita perap bersama rempah daging cap O dan juga kerisik tadi. So kita tumis sehingga air daging ni sedikit kecut lah. Daging kecut dan air dia pun akan keluar. Okay, kita akan laju sikit Lepas tu masukkan sedikit air untuk dia mudah cepat masak lah. Masukkan sikit serbuk kunyit dan juga serbuk cili nak bagi warna dia cantik sikit. Dia macam nampak macam shining-shining sikit. Mak saya tu ajar. Dia kata tak apa. Serbuk cili masuk kemudian pun tak apa. Kita renik, kita masukkan kentang. Tutup api sikit. Tutup api pula. Tutup tudung periuk tu. Dan masukkan sikit saja asam jawa. Okay. Selalunya kalau buat gulai daging atau gulai ayam biasa, saya tak pernah masuk asam jawa ni. Cuma masuk sikit saja nak hilangkan hamis daging tu. Okay, bila dah pecah minyak macam ni, rempah dah cantik, kita masukkan setengah kotak santan pekat. Kalau ada santan yang segera tu lagi sedap. Okay, dan kita tambah sedikit air lah. Masak sehingga dia pecah minyak lagi sekali dan daging tu nampak kering lah, gulai daging ni kering. Kalau orang utara, kari daging ni selalunya tak nak masuk kentang untuk kenduri-kenduri lah. Selalunya kalau pergi mana-mana kenduri di area Kedah ataupun area utara, dia mesti buat kari daging kerisik ni. Kadang-kadang orang dulu dia letak umbut-umbut pisang. Dalam batang pisang tu dia ada batang pisang yang muda tu kan.
dia buat untuk kenduri dia bagi kampung-kampung lah. Macam Kusia dulu kat kampung mesti ada kari daging batang pisang. Sedap. Okey, sekarang batang pisang susah nak dapat, kadang-kadang dia masukkan kentang pun boleh. Kalau makan kenduri banyaklah, sedap. Okey, memang sangat marvelous. Kari daging kerisik utara. Cuba Google, mesti ada. Okey, lastly kita masukkan garam. Kalau kalau petua mak Kusia lah. Garam tu letak dekat dah masa nak didih, masuk santan tu. Takut daging tu keras katanya. Orang dulu mana ada pressure cooker. Kalau kari daging ni, kari daging kerisik ni nak campur tulang pun boleh, memang sedap. Kusia pernah buat untuk kambing, tulang rusuk kambing tu, sedap. Makan dengan waktu tu makan dengan lemang, makan dengan nasi minyak memang sedap. Ni hasil dia nak buat untuk berbuka puasa. Untuk nak makan dengan nasi minyak, boleh sikitkan lagi, masak lagi sampai kuah tu kering. Ni shining ni maksudnya cantik lah, minyak dia dah pecah, dia cantiknya. Sesuai lah boleh cuba buat kari daging kerisik ala utara. Sampai di sini saja. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin semua.